Dua, tiga lagu Flybait. Lagu Kenangan Lalu. Itu saya ingat. Lepas tu lagu M. Nasir Suatu Masa. Jadi saya nak cakap itu dengan Dr. Azmi. Saya memang nak Sheila on Seven. Kalau ditanya memori indah sepanjang saya berkhidmat di Jabatan Pembangunan Kemahiran lah, dalam 30 tahun perkhidmatan saya dalam kerajaan ni, saya rasa banyaklah memori indah yang saya tempuhi lah. Antaranya ialah kejayaan-kejayaan JPK, terutamanya pertama kalau kita lihat dalam 2016 kejayaan JPK dalam Asian Skill Competition menjadi juara. Dan kedua kita ulangi pada tahun ni, iaitu di Filipina sebagai juara secara keseluruhan, mendapat 16 pingat emas lah. Dan kalau nak dilihat juga, saya kata sebagai satu memori indah juga, kita melihatlah berkaitan dengan persediaan kemahiran Malaysia. Daripada dulu kita secara manual, kita pergi kepada digital lah, di mana kita ada sistem EJPK, kemudian menjadi MySpy, dan seterusnya Data Raya TVET itu hasil inovasi sendiri orang kata pegawai JPK lah. Itu memang sangat membanggakan. Dan sekarang kita boleh dapatkan sijil secara e-certificate. Kalau dulu secara manual yang memerlukan masa yang lama. Dan begitu juga dengan penggalian data di mana dapat dibuat secara mudah dengan adanya sistem MySpy dan juga akan datang Data Raya TVET. Jadi hobi masa lapang, oleh kerana dulu kita tak ada teknologi-teknologi yang canggih ni, pasal saya dah terbiasa mendengar radio. Jadi saya suka mendengar radio, tapi saya tak pandai menyanyi. Jadi kalau radio ni pada saya memang di masa lapang, pasal saya banyak belajar membuat kerja-kerja hal-hal rumah, house chores lah katakan. Jadi mendengar radio sekarang ni dah berubah sikit. Saya mendengar pula lah kepada podcast-podcast yang memberikan pengetahuan dan juga ceramah-ceramah agama. Saya memang tak pandai sukan, saya cakap terus terang lah. Tapi kalau badminton tu boleh lah sikit-sikit. Jadi sekarang lebih kepada orang kata macam beriadah. Dululah masa muda-muda dulu suka aerobik. Kata saya banyak mendengar, ada lagu lah dulu muda-muda. Saya membesar, jadi saya tahu kalau lagu tu ini umur saya berapa tahun. Contohnya masa saya tingkatan 2, 3, lagu Flybait, lagu Kenangan Lalu, itu saya ingat. Lepas tu lagu M. Nasir Suatu Masa. Jadi saya nak cakap itu dengan Dr. Azmi, saya memang nak Sheila on Seven. Lagu Sheila on Seven, macam-macam lah lagu Sheila on Seven tu saya minat. Jadi saya tak minat artis sebenarnya, saya minat lagu. Lagu M. Nasir tu orang kata memang saya minat sangat lah, yang digubah oleh M. Nasir. Saya memang cita-cita saya memang berlega 3 tu. Pertama, cita-cita saya memang jadi jurutera. Kedua, nak menjadi guru. Jadi tak lari lah pegawai latihan profesional dengan pengajar cikgu ni ataupun pensyarah lah. Ketiga, nak jadi kerani. Memang orang kata glamour lah pada zaman-zaman dulu kan jadi kerani ni. Jadi saya ni memang minat kerja bersendiri. Jadi saya sebenarnya suka melukis, saya suka menjahit, saya suka memasak, dan mungkin orang tak tahulah, saya sebenarnya suka tanam-tanam pokok. Jadi saya kata saya nak buat apa yang saya suka ni lah. Dan di samping tu kita pun orang kata kubur kata mari kan, rumah kata pergi. Jadi kita lebih nak menumpukan kepada hal-hal agama dan juga hal-hal membantu orang yang kita mampu. Itu je lah. Ku menanti hari
untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini.